Okey, Assalamualaikum, bersama kita sutradara Faiz. Okey, saudara. Okey. Maaf. Saudara Faiz. Apa pandangan saudara Faiz tentang filem-filem Malaysia? Filem-filem Malaysia bagus. Banyak aksi jiwang, banyak aksi seram, banyak angle-angle yang biasa-biasa dan bodoh-bodoh. Tiket pun tak mahal, murah. Okey. Filem-filem Malaysia sebenarnya memerlukan amatur-amatur videografer untuk diberikan sedikit fun lah. Jadi kita orang expose diri. Kan? Cukup tak? Okey, akhir kata? Akhir kata memang aku ini